Detik awal kejadian ibu gajah cuba selamatkan anaknya yang terperosok di bawah lori. Menerusi satu video rakaman dashcam yang tular memaparkan detik awal kejadian insiden membabitkan sebuah lori dan seekor anak gajah viral di media sosial. Kejadian ini dilaporkan berlaku di Jalan Gerik, Kejeli pada awal pagi 11 Mei 2025. Dalam rakaman tersebut, seekor ibu gajah cuba selamatkan anaknya yang terperosok di bawah lori dengan menolak lori dan tidak berganjak sampai ke pagi untuk selamatkan anaknya. Video ini turut mengundang pelbagai reaksi netizen dan berikut adalah video yang tular. Meanwhile, dan ada satu video saya tak boleh ni. Kalau saya release, saya rasa pakat menangis lah. Boleh dengar dia teriak tu, si ibu tu menangis. Saya tak tahu sama ada saya dengar ni secara ni ke. Saya memang dengar real dia tengok. Saya dengar macam dia bersedih lah. Dia menangis lah. Lepas tu saya pun tak mau ni apa, saya diam saja, saya telan, saya cuba hiburkan hati saya cuba sembang dengan kau tu, sembang kau ni. Okey, lebih tu semua dalam tempoh tu pihak Pihilitan sedang menunggulah backup daripada nu, dan kita tak boleh buat dia, bukan kita lah maksudnya, mereka tidak boleh buat ni sesuka hati tanpa mendapat arahan daripada pihak atasan. Dan juga dengan waktu malam tu, waktu pukul 3-4 pagi tu memang dia tak boleh buat kerja. Cuma setakat tu depa cakap yang waktu tu depa hanya bagi ubat penenang saja untuk nak tenteramkan ibu gajah yang agresif awal tadi tu. Memang yang kerosakan di depan lori tu semua adalah memang si ibu gajah tu cuba tolak lori tu, bukan saya tolak nak bagi anak dia keluar. Cuba bayangkan tengok dalam keadaan kalau kita melihat keluarga kita terkapit dalam kereta accident, itulah situasi dia tu. Situasi yang kita tak dapat nak ni lah. Ketika itu memang terasa sangat lah. Dia tolak sambil memang dia ada bunyi lah. Masa dia tolak tu saya tak ada lagi. Tapi masa yang saya dengar dia tangis tu memang saya ada lah. Tapi masa dia menolak tu, kawan cerita, dia ada satu bunyi lah ketika tu. Dan dia cuba untuk nak tolak dan nak tarik. Memang ketika tu anak dia masih hidup, anak dia masih ada bergerak. Dan ketika dia cuba tolak kepala lori tu untuk nak tarik anak dia keluar, dia cuba yang terbaik. Seorang ibu ni cuba yang terbaik untuk nak tarik anak dia keluar. Malangnya dia tak mampu untuk tolak lori tu sebab dengan berat ayam lah apalah semua. So dia habis hang lah. Kebetulan beri time tembak